adakah kerajaan negeri berhasrat untuk mengaktifkan semula kawasan penanaman padi di Kuala Berang seperti Kampung Gaung, Kampung Telaga, Kampung Padang Ipoh, Kampung Bukit Buruh serta Kampung Kuala Akuk yang telah lengkap dengan sistem pengairan, bukan pengawasan. Terima kasih Kuala Berang, walaupun berada dalam sektor perubatan tetap mengambil perhatian berat kepada sektor pertanian. Benar sebagaimana yang disebut dalam soalan, Kuala Berang dulu antara kawasan pengeluar padi di hulu Terengganu, terutamanya di Kampung Gaung, Kampung Telaga, Kampung Padang Ipoh, Kampung Bukit Gemuruh dan juga Kampung Kuala Akuk. Kerajaan telah membina sistem pengairan dan infrastruktur yang lengkap. Tetapi akhirnya dia semakin lesu dan semakin malap dan sekarang ini terbiar tanpa diusahakan. Punca sawah-sawah padi di kampung-kampung yang saya nyatakan tadi terbiar tidak diusahakan bukan kerana infra, bukan kerana sistem pengairan dan saliran, tetapi kerana apabila generasi lama pemilik tanah tidak lagi berdaya untuk mengerjakan tanah, anak-anak pewaris generasi muda tidak berminat untuk menjadi pesawah. Ketiadaan pengusaha aktif ni dikenal pasti sebagai punca utama. Di samping perubahan syarat guna tanah dan juga cabaran dari segi ekonomi semasa, termasuklah kos input dan juga peralatan jentera dan sebagainya. Dari segi kita kerajaan negeri, memang kita tidak pernah berundur daripada satu objektif besar dalam pelan strategik pertanian Terengganu untuk kita sentiasa mempertingkatkan pengeluaran makanan ruji di negeri ini. Mana-mana sawah yang tidak aktif, kita letakkan sasaran untuk diaktifkan. Cuma dalam konteks di Kuala Berang, tanah tersebut adalah tanah milik. Dia bukan tanah kerajaan. Jadi bergantung kepada komitmen dan kesungguhan pemilik untuk nak mengusahakan semula. Kalau kita nak buat masuk pelabur, tanah tu berada berpecah-pecah ataupun scattered dengan izin, maka dia tidak ekonomi untuk pelabur memajukan tanah. Dan sekiranya ada komitmen di pihak pemilik, maka kerajaan negeri tentu sekali bersedia untuk mengaktifkan dengan beberapa penumpuan, antaranya pemulihan infra yang telah terbiar agak lama, pemberian insentif, kawalan guna tanah, termasuklah kerajaan negeri bersedia untuk membantu dari segi penggunaan teknologi moden dan juga jentera. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk dari Jambi. Kita lihat tadi jawapannya ialah tanah individu. So saya haraplah supaya pihak kerajaan bukanlah individu, kerana individu ni untuk berkumpul menyatakan satu persetujuan agak susah. Jadi kita harap supaya pihak kerajaan membuat satu platform supaya semua tanah-tanah ini dikumpulkan dan atau dipajak ataupun sebagainya, supaya kita dapat kita aktifkan kawasan tersebut dengan modelnya yang kita rasa agak yang lebih baik dapat menyelesaikan masalah. So saya haraplah supaya pihak kerajaan mengambil inisiatif tersebut. Bila dan berapa kosnya sudah tentu dapat difikirkan. InsyaAllah saya akan minta supaya jabatan bersama dengan pejabat tanah hulu untuk kita kumpulkan semua pemilik-pemilik tanah di kampung-kampung yang dinyatakan tadi, dan kita akan bincang dari segi perancangan kehadapan way forwardnya bagaimana untuk tanah yang buat setakat masa ini memang kita masih kekalkan sebagai zon padi, tidak ditukar dari segi syarat guna tanah, dan kita berharap dia tidak ditukar, kita pertahankan sebagai zon padi untuk kita hijabkan semula. Terima kasih.